Institut Latihan Islam Pulau Pinang ialah pusat latihan milik Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang. Kami juga menyediakan kursus dan latihan untuk pegawai serta kaki tangan institusi Islam di Pulau Pinang dan turut dibuka kepada peserta luar. Kursus di Institut Latihan Islam Pulau Pinang dibangunkan berasaskan 4 bidang teras utama selari dengan tanggungjawab Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang. Bidang teras tersebut ialah ekonomi, dakwah dan tarbiyah, pengurusan pembangunan dan sains kemasyarakatan serta perundangan. Institut Latihan Islam Pulau Pinang bertujuan melahirkan modal insan berilmu, berkemahiran dan berakhlak mulia melalui latihan holistik berlandaskan syariat Islam. Institut Latihan Islam Pulau Pinang, pusat latihan berteraskan ilmu, nilai dan amanah.